Apa yang akan terjadi pada tahun 2030 bergantung kepada banyak faktor, ekonomi, teknologi, politik, iklim, dan perkembangan sosial. Tapi berdasarkan ramalan dan trend semasa, berikut beberapa perkara yang mungkin berlaku menjelang 2030. 1. Perubahan iklim dan alam sekitar. Kesan perubahan iklim akan lebih terasa, cuaca ekstrim, pencairan ais kutub, peningkatan aras laut. Banyak negara dijangka beralih kepada tenaga boleh diperbaharui, renewable energy, secara besar-besaran. Negara yang tidak bersedia mungkin alami krisis air, makanan, dan pelarian iklim. 2. Teknologi dan AI. AI dan automasi akan mengambil alih banyak pekerjaan rutin. Kerja manusia lebih fokus pada kreativiti, empati, dan penyelesaian masalah kompleks. Kenderaan pandu sendiri, self-driving, mungkin sudah biasa di beberapa bandar besar. Realiti maya, VR, dan realiti tambahan, AR, akan jadi sebahagian dari kehidupan harian, dari kerja ke pendidikan dan hiburan. Mungkin muncul AI companions, realistik, dan interaktif. 3. Kesihatan dan sains. Kemajuan dalam bioteknologi mungkin membolehkan rawatan penyakit yang kini tiada penawar, seperti kanser tertentu, Alzheimer. Umur panjang manusia boleh meningkat melalui teknologi anti-penuaan dan pemantauan kesihatan pintar. 4. Gaya hidup dan pekerjaan. Kerja jarak jauh dan sistem, freelance, akan jadi lebih normal. Pendidikan mungkin semakin beralih ke platform digital dan personalisasi AI tutor. Banyak orang akan ada identiti digital yang penting seperti identiti fizikal. 5. Ekonomi global. Negara-negara Asia, terutamanya China, India, dan ASEAN, dijangka menjadi kuasa ekonomi lebih besar. Mata wang digital seperti CBDC, Central Bank Digital Currency, mungkin menggantikan duit kertas sepenuhnya di sesetengah negara. Pasaran kripto mungkin lebih stabil dan diterima secara rasmi, atau sebaliknya, dikawal ketat. Tapi ingat, semua ini bukan ramalan pasti, hanya unjuran dari data semasa. Masa depan masih boleh dibentuk.